Kan? Jadi Gen Z ni hari ni dia boleh rasa parti ni bagus, esok dia boleh rasa parti ni pula yang bagus. Hari ni dia boleh rasa muda bagus, esok mungkin dia rasa muda, kenapa muda buat macam ni? Which saya rasa itu adalah tanggungjawab parti politik untuk berpegang pada janji dan prinsip mereka lah. Sebab Gen Z sekarang ini mereka melihat, I was vouching for Datuk Seri Anwar lah secara jujurnya sebab kita mahukan perubahan untuk Malaysia ni. Walaupun muda tarik diri daripada kerajaan, kita bukannya nak lihat kerajaan Pakatan Harapan gagal. Waktu kita tarik diri tu, kita nak jalankan tanggungjawab semak dan imbang. Kita harap, we hope that we will be proven wrong. Dan saya dah jumpa ramai orang yang merasakan bahawa muda itu adalah alternatif. Bersama juga dengan warisan adalah satu alternatif di Sabah. Di Semenanjung muda adalah alternatif. Tetapi lebih kepada alternatif kepada sesebuah parti, bagi saya adalah adakah muda sekarang ini dapat menjadi alternatif kepada cara politik yang lama.